Okay, Farah ni gambar apa? Kamu tahu tak ni gambar apa? Ha? Dekat sikit. Okay, nampak tak? Cuba tengok. Apa namanya? Cicak. Okay. Okay, cikgu bagi tahu. Nama ni ialah sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah. Okay, cuba sebut. Lagi kuat, boleh? Sumpah-sumpah. Okay, ini ejaannya. Boleh baca? S-U-M. Sum. Ini eja lagi. S-U-M. Sumpah-sumpah. Okay, sekarang cikgu tutup. Kamu tolong tulis balik. Sumpah-sumpah kat pertama. Okay, baik. Gambar yang seterusnya. Kenal tak haiwan apa ni? Tenggiling. Okay, kalau cikgu tak tunjuk ejaan ni, kamu pandai tak eja? Tenggiling. Eja macam mana? Kuat sikit. Okay, kalau kamu sebut G1 jadi tenggiling. Okay, cikgu tunjuk ejaan yang betul. Ejaan yang betul ialah, cuba eja. Oh, lajunya. Okay, baik. Cikgu tutup perkataan ni. Cuba kamu salin balik. Tenggiling eja macam mana? Ini gambar apa? Kura-kura. Ejaan kura-kura? Sekali lagi. K-U. Kura. Okay, lagi? Nak bunyi kura-kura. Okay, bagus. Baik, kalau tu nak cikgu tunjuk ke kamu terus tulis kat situ? Tulis terus. Okay, cuba. Kamu macam mahir je ni. Okay, ada tanda sempang kat tengah. Macam ni. Sumpah-sumpah. Dia kena ada. Okay. Okay, Auni. Ini gambar apa? Ikan. Cuba kamu tengok betul-betul. Dekat sikit kalau tak nampak. Nampak tulisan cikgu nanti. Ini apa? Landak. Okay, macam mana ejaan landak? Lalok. Sekali lagi. Tu bunyi ladak. Kamu tertinggal satu huruf. L-A. Apa? Lan. Lan tu nak baca macam nak eja macam mana? L-A apa? Okay. Dak bunyi? Okay, bagus. Cikgu tak tunjuk. Cuba kamu tulis ejaan landak. Lan. Okay.